Okey, selesai di sini dan kita nak terus terbang ke Labuan. Ustaz, jom kita terbang ke Labuan bersama dengan rakan setugas kita, Fiza Sabjahan di sana. Tinggalkan kita, tak sabar. Ke Labuan. Sila. Terima kasih Farin, Syira dan juga Ustaz Jazlan di studio. Topik sekufu kita bincangkan pada hari ini. Seronok topik itu. Tapi sebenarnya, sekarang ni saya nak ajak Farin, Syira, Ustaz dan semua penonton wanita hari ini untuk bersama-sama dengan saya berlintas langsung dari Kompleks Sukan Antarabangsa Labuan bersempena dengan Borneo Art Festival yang berlangsung bermula hari ini 13 November 2025 hinggalah ke hari Ahad nanti 17 November 2025. Seronok sangat. Nak tahu apa yang seronok dekat sini dengan bertemakan seni warisan Borneo, kita bersama dengan orang kuatnya iaitu yang berbahagia Datuk Seri Nurida Abdul Rahim, Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan. Apa khabar Datuk Seri? Baik, alhamdulillah Fiza. Datuk Seri, saya melangkah kaki masuk ke dalam ni saya dah teruja sebab melihat landscape yang menarik dengan kepelbagaian warna dan sebagainya. Mungkin Datuk Seri nak kongsikan apa yang menarik di BEF 2025 ini. Terima kasih Fiza. Terima kasih jugalah kerana hadir di sini untuk kita sama-sama melihat, meraihkan keunikan seni dan warisan Borneo. Borneo Art Festival ni kalau boleh kita kongsikan sikit, ini adalah merupakan edisi ke-12 yang dilaksanakan oleh Labuan, yang mana tujuan utamanya dia menjadi pentas ataupun medan untuk kita bersama-sama meraihkan kepelbagaian, keunikan. Bila kita sebut Borneo, kita tahu keunikan warisan dan budaya dia. Memang sangat unik. Jadi di sinilah pentasnya untuk kita kumpulkan. Bukan sahaja seni-seni yang kita tengok, seni tarian, tetapi lebih daripada itu, kraft tangannya, seni budayanya. Dan hari ini, untuk kali ini, edisi kali ini lebih menarik apabila kita bawa dengan laman-laman etniknya dan juga rumah-rumah etnik-etnik utama di Borneo ini. Sangat menarik di sini, dan saya bukan saja Fiza, saya sendiri yang daripada awal kami membina kawasan ini, memang pun kami teruja apabila tengok persiapan yang telah selesai, keindahan ini. Tahniah Datuk Seri. Terima kasih. Tapi kita bercakap tentang tema juga warisan seni Borneo. Kita nak tahu jugalah Datuk Seri kan bagaimana festival ini sebenarnya dapat memberi manfaat kepada penduduk setempat dan juga kepada ekonomi di Labuan ni. Okey, sudah tentunya memang memberi manfaat yang besar. Kenapa kita buat di sini Fiza? Edisi kali ini kita nak kekalkan momentum. Pada bulan 7 hari itu kita dah laksanakan Borneo Flora Festival. Kita telah berjaya menarik pengunjung 120,000 orang jadi kita nampak momentum dan kita nampak peluang itu ada untuk kita ketengahkan dan kita gunakan di ruang yang lebih besar untuk memberi ruang kepada semua pihak terlibat sama dan merasai dan mendapat impak kepada apa yang kita buat. Jadi sudah tentunya ekonomi penduduk setempat akan dapat merasakannya, terutama daripada sektor-sektor perhotelannya, sektor-sektor makan minumnya. Kan kalau kita tengok ada 100 lebih gerai-gerai menjual makanan dan juga kraft tangannya, ada 30 lebih gerai pempamer kraft tangan Borneo dan juga usahawan-usahawan yang lain. Dan juga dari segi, saya nampak dari segi impak kepada bagaimana pengekalan warisan itu sendiri. Bagaimana kita nak memastikan akar warisan itu kekal apabila kita melibatkan anak-anak muda dan juga anak-anak sekolah untuk terlibat sama dengan kita. Cukup mengujakan, sangat menarik. Datuk Seri mungkin boleh kongsikanlah juga. Tadi Datuk Seri katakan ada lebih kurang 100 gerai, ada kraft tangan, seni budaya dan juga warisan kan. Tapi mungkin boleh dikongsikan kepada pengunjung-pengunjung, apakah antara acara menarik yang boleh mereka nantikan jika mereka berkunjung ke sini? Okey, kalau di waktu siang, kita boleh selain daripada saya kata pameran-pameran tu untuk mereka membeli belah tu satu cerita orang kata yang lain. Satu lagi mereka boleh merasai sendiri. Kita akan ada kelas-kelas tarian, kita ada kelas-kelas melukis. Kita juga ada mereka boleh merasakan sendiri macam mana budaya etnik-etnik di Borneo ini. Termasuklah mereka boleh mencuba makanannya, mencuba tarian alat muzik, pakaian. Kita nak dapatkan supaya
komuniti-komuniti atau pengunjung dapat merasai. Mereka boleh mencuba pakaian-pakaian tradisi di sini, mereka boleh bercuba menari bersama etnik-etnik di laman-laman yang kita sediakan. Dan selain itu kita pun ada konsert dan juga fun run untuk melibatkan komuniti, dan kita memang sangat mengharapkan pengunjung yang kalau ikutkan kita sasarkan 35,000, dan insya-Allah saya yakin berdasarkan momentum yang pencapaian lepas kita boleh dapat lebih daripada 30. Insya-Allah, sama-sama kita doakan. Okey Datuk Seri, mungkin kita boleh kongsikanlah juga kan dari konteks pemeliharaan budaya pula. Bagaimana Datuk Seri melihat festival sebegini memainkan peranan bagi memastikan agar warisan kita ni terus segar dan tidak hilang di telan zaman? Mengakar, kita nak kekalkan supaya budaya dan warisan kita ni mengakar, terus kukuh, tetapi dalam masa yang sama dia perlu mengikut evolusi, mengikut perubahan zaman. Sebab tu kalau kita tengok tema kita hari ini warisan seni budaya, seni Borneo, tetapi kita gabung jalinkan seni dan cahaya supaya kita lihat bahawa seni dan budaya ni dia bukan statik, dan juga dia boleh berkembang sebagai satu sektor ekonomi yang boleh memberi pendapatan. Dan dan juga sebab itulah untuk Borneo Art Festival ni kita lebih memfokuskan kepada anak-anak muda. Bagaimana mencukil bakat anak-anak daripada peringkat sekolah, peringkat remaja, kita bawa mereka. So itu yang sebenarnya nak memastikan warisan itu terus kekal utuh, supaya apabila kita faham, kita kekal dengan budaya warisan kita, jati diri pun insya-Allah akan terus kekal. Ini tahun ke-12 penganjuran Borneo Art Festival ini, tapi kita nak tahu jugalah selepas tahun 2025 ni Datuk Seri, apakah hala tuju BAF ini? Hala tuju dia kalau berdasarkan kami punya harapan sangat besarlah supaya Labuan akan menjadi satu pusat untuk pengembangan keunikan seni dan warisan Borneo, dan juga penglibatan nanti bukan hanya daripada penglibatan di sekitar Labuan, Sabah dan Sarawak, Indonesia, Brunei. Kita mengharapkan untuk tahun-tahun ke hadapan seni Borneo Art Festival ni akan menjadi lebih, saya rasa skalanya lebih besar dan menjadi tumpuan. Labuan boleh menjadi tumpuan dunia untuk keunikan budaya. Okey, secara ringkasnya Datuk Seri mungkin boleh kongsikan apakah harapan Datuk Seri untuk BAF untuk tahun ini? Harapan menggunung tinggilah Fiza. Sebab sebelum ni saya daripada tahun pertama sehingga tahun ke-11 dia berlakulah evolusi dari segi pelaksanaan BAF, dan kali ini pada saya adalah titik tolak yang lebih besar yang kita nak membawa BAF kepada kerangka atau kepada hala tuju yang lebih besar. Hala tuju kami bukan hanya di sekitar Borneo, tetapi kita nak BAF ni dikenali di peringkat antarabangsa insya-Allah. Dan juga Labuan bukan sahaja menjadi pusat pelancongan tetapi pusat kebudayaan insya-Allah. Itu yang menarik sekali. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Datuk Seri. Tapi apa yang penting sekali bagi anda yang tinggal di sekitar Labuan ini ataupun di Borneo ataupun dari Semenanjung pun tak salah juga kan kalau ada merancang untuk datang ke Labuan ini, apa kata anda datang berkunjung ke Borneo Art Festival yang berlangsung bermula hari ini 13 November 2025 hinggalah ke 17 November 2025. Saya pasti tak datang rugi sebab memang sangat-sangat menarik di sini. Terima kasih Datuk Seri bawa kami ke sini untuk menikmati keindahan budaya dan seni warisan di sini. Terima kasih banyak-banyak. Kita kembali semula ke studio. Baik, terima kasih Fiza Sabjahan langsung dari Labuan. Anda semua yang mungkin berada di sekitar Labuan itu boleh terus ke sambutan Borneo Art Festival 2025 yang berlangsung 13 November hingga 17 November 2025. Keberangkatan Fiza ke sana juga diiringi oleh skuad WHI kita. Lisa, tahniah untuk anda juga berada di sana. Dan kalau nak terus mendekati skuad WHI boleh follow TikTok dan